ini, iaitu hari ini saya nak bawakan Form 4 chapter yang ke-6, ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Again, this note saya dah post di TikTok pula, dekat Telegram tau. Okay, so guys, kenapa saya pilih chapter ni? First of all, kejap, saya tak nak ada confuse. Form 4 tau, Form 4 chapter yang ke-6. Okay, kenapa saya pilih chapter ni? Because this chapter, I believe, yang Form 4, kemungkinan besar, sebagian besar pada awak belum lagi masuk chapter ni di sekolah. So, this chapter you akan belajar fresh new from me. Itu yang saya nak. Okay, ataupun mungkin awak dah belajar sikit. Kenapa saya pilih chapter ni again? Sebab chapter ni, dia tak perlu banyak basics daripada lower form sangat. Dan dia is simply the matter of you hanya kena tahu draw a graph and a line. Itu sahaja. Dan bukan sahaja itu, this chapter sebenarnya adalah chapter lubuk markah. Because kenapa tau? Sebab this chapter, dia macam effort dia very minimal sebenarnya untuk you fahamkan. Cumanya dia adalah pantang larang dia sikit nak jawab soalan tu. Saya akan explore kejap lagi dengan awak teknik menjawab. Jadinya, this chapter, kalau awak tengokkan soalan-soalan dia dalam nota kita sekalipun, you cuba kira total markah semua soalan ni berapa? 2, 4, 6, 2, 8. 8 markah in total. I pernah nampak juga soalan, tak silap last year trial SPM Johor Bahru, set 2 ke set 1, yang mana markah dia sampai 10. Jadinya chapter ni, awak tak boleh main macam panas belah mata tau. Sebab dia chapter markah dia banyak, tapi effort dia very minimal. Nak fahamkan tu very minimal. Trust me, nanti sekejap lagi I bagi tahu kenapa. Sebab this chapter senang. And kalau hari ni I boleh ajar you sampai 10-15, I guarantee dah habis terus dah this whole chapter. Sebab basics dia pun tak banyak sangat. Okay? So, saya rasa itu je. Make sure you're ready with your graph paper dengan pembaris. Okay, so jom guys kita mulakan. Okay, saya dah bagi nota ni dekat awak, betul? On which nota ni hanyalah setakat, kalau you tengok macam benda ni, tak ada nombor, tak ada apa, buat apa kan. Ini setakat untuk saya bagi tahu awak the keywords in this chapter. Dalam chapter ni, keywords dia very important. Sebab apa tahu? Sebab nanti awak kena buat equation. Before that, awak pernah dengar linear kat mana Oh, algebra form 1 chapter yang ke-6. Salah. Tu persamaan linear. Yang sebetulnya form 1 chapter yang ke-7, ketaksamaan linear. Oh, dalam dua pemboleh ubah 2x, y. Oh, yang pakai penghapusan, penggantian, lepas tu tekan-tekan kalkulator dapat jawapan tu Salah awak. Itu form 1 chapter yang ke-6, persamaan linear serentak, simultaneous equation. Tapi yang ini pun dia dekat-dekat sangat dengan simultaneous equation tau. Cumanya you tak perlu buat those algebra thing. So kepada yang tak suka algebra, this chapter is for you. Okay, sudah dengan pengenalan. Jom kita go through. Sebenarnya chapter ni nak ajar kita benda. Okay, so this chapter sebenarnya it's just a matter of you fahamkan ayat and then you actually analyse the thing guna graph. Itu je. Dan di sini saya dah sediakan beberapa keyword yang you perlu ingat beserta simbol-simbol dia. On which simbol-simbol ni apa benda? Simbol-simbol ni kalau you perasan, ketaksamaan. Macam pernah dengar kan ketaksamaan ni? Ya, form 1 chapter 7 tu, ingat tak yang awak belajar simbol ini. Ingat ke tidak? Secara jujurnya. Okay, yes. Ini sebenarnya simple je. Kalau you nak ingat apa maksud benda-benda ni, my teacher dulu sampai sekarang guna method yang sama. Actually, tapi saya dah mahir sikit lah. Okay, nampak tak yang ini? Kalau you buat line, dia spell huruf apa? B. B stands for besar. Lebih besar daripada. Okay, lepas tu kalau yang ini pula, sama juga you letak line. Ya, jadi dia jadi huruf apa ni? Kecil. K. Huruf K stands for kecil. So maknanya lebih kecil daripada. Habis tu, kenapa yang ini pula ada dua line kecil dekat bawah ni? Okay, sebenarnya diibarat macam dia gabungan antara benda ni dengan benda ni. Okay, ini apa? Lebih besar daripada. Ini apa? Sama dengan. So kalau dia bawa benda ni, Allahu Akbar, hilang. Okay, dia bawa benda ni, lepas tu dia rotatekan dia, dia letak situ, dia jadi dah simbol yang tu. On which dia akan jadi lebih besar atau sama dengan.
Gitu. Maknanya contoh kalau saya letakkan dekat sini 60x. Maknanya X ni lebih besar atau sama dengan 60. Means you boleh anggap nombor ni untuk X ni kita tak tahu apa benda, tapi dia dah bagi tahu range antara apa sampai apa ataupun nombor dia apa. So lebih besar daripada 60, 61, 62, 63 gitu. Cumanya dekat sini perasan tak dia letak benda ni sama dengan. Means you have to start counting daripada 60 itself. The number itself. 60, 61, 62 and yada yada yada. Actually this sampai infinity tau, sebab dia tak bagi tahu range nak tutup sampai bila. Gitu. So itu je sebenarnya basic yang perlu saya recallkan sikit. Okay, tentang graf, awak ada masalah ke untuk melukis graf? Saya rasa mungkin kurang, sebab awak dah belajar graf ni di geografi ada, sains ada, maths ada. So saya mengharapkan awak ada basic untuk melukis graf. But don't worry, saya akan guide. Okay, so jom, let's go. Okay, so this one adalah list of the keywords that you have to know untuk you answer the question. Tapi sebenarnya apa benda-benda, semua benda ni? Okay, nanti akan ada satu statement dia akan bagi untuk bagi tahu nak tulis nanti equation tu macam mana. Okay, tadi yang saya dah cover tu 2 kat atas ni. Kalau lebih daripada, jadilah begitu sahaja. B besar. Kalau kecil daripada, kurang daripada, less than, jadilah K. Gitu. Lepas itu, okay, yang ini, this might be new to you. Tapi sejujurnya, bila you baca ni, you dah boleh agak tahu apa simbol nak letak. Secara logically ni, you boleh agak. Sebab apa? Contoh kalau saya bagi ayat dia, tidak kurang daripada, not less than. Maknanya, benda ni, dia nak cakap macam, kau ni bare minimum tahu tak? Kita kan macam suka orang kan. Lepas tu kalau kita suka orang ni kadang dia macam benda-benda kecil pun kita memuja-muja dia. Kita macam memuji-muji. Macam benda tu padahal benda yang semua orang buat, tapi tak tahu kenapa di mata you dia nampak very nice, very attractive, very pleasing. Padahal benda tu bare minimum. Itu maksud dia. Maknanya dia macam ni, tidak kurang daripada, contoh saya kata tidak kurang daripada 50. So kalau tiba-tiba saya ambil bare minimum dia 50, logik ke tidak? Logik, sebab dia kata tak kurang. So tak salah kalau dia nak atas pagar macam tu. Senang lah, macam you nak kata, okay, kalau you nak lulus, tak boleh kurang daripada 40. Macam tu kan. So maknanya 40 tu you lulus lagi ke tidak? Lulus lagi. Tapi kalau dah 39, dah tergagal. Gitu je. So itu pemahaman yang you boleh pakai dekat sini. And again, benda ni logik je. Kalau you tak ingat pun benda ni apa, dia punya simbol, you boleh fikir logik betul. Based on my applications tadi, bare minimum lah apa semua. Okay, so dia punya opposite dia, kalau tadi tidak kurang daripada, ini tidak lebih daripada. So simbol dia kurang daripada atau sama dengan. Gitu je. Okay, so saya dah termention keyword yang ketiga sebenarnya. Tadi saya kata bare minimum kan? Minimum. Minimum ni sama dengan atas dia. Sebab betul lah, kalau minimum kan dia tak boleh kurang. Tapi kalau dia atas pagar, boleh. So jadilah lebih besar pada atau sama dengan. Okay, opposite dia maximum. Tidak kurang daripada, sama dengan. Okay, so bawah ni pula, ini baru. Okay, ini mungkin baru sikit. Kalau dia kata sekurang-kurangnya, at least, nak letak simbol apa? Okay, logik fikir pun boleh dah tahu dah. Kalau dia kata at least, boleh dia kurang? Tak bisa sih, kerana dia perlu berada di itu. Dia kena berada di at least berapa gitu. Itulah logik dia. So lebih besar atau sama dengan. Okay, opposite dia selebih-lebihnya, at most. So at most ni, kenapa simbol dia macam sama je? Yang atas ini ya. Memang sama. Memang simbol dia sama, tetapi saya nak maksudkan simbol dia ni, this is how you interpret menggunakan simbol ketaksamaan based on dia punya ayat. Sebab semua benda ni bermaksud benda yang sama. Lebih besar atau sama dengan. Boleh faham yang bertanya tu? Gitu je. Sama juga macam yang ini selebih-lebihnya. Tak? Semua sama. Itu sahaja. Okay, so nanti akan ada lagi soalan-soalan yang dia lain sikit, yang tak pakai perkataan ni. Tapi secara logiknya bagi saya, kalau awak faham the real life application, ayat dia, you dah boleh dah interpret. Okay, kena hafal ke? You boleh hafal. You boleh juga fikir logik macam saya tadi. Okay, so kalau dia kata jumlah bunga ros dan bunga orkid,
jumlah. So, agak-agak kena tambah ke tolak logik? Jumlah tambah lah. Okay, kalau dia kata sesuatu kurang sesuatu, bunga orkid kurang daripada bunga bukan tu ayat dia. Sesuatu kurang betul lah. Okay, so opposite dia hanyalah tolak. Itu je. Tapi yang ni rare sikit tau. Kurang lah ada. Okay, so now itu sahaja yang penting tau pasal kalau kita nak berkata soal keyword. Okay, tetapi nanti dekat kita punya graf, kita kena lukis garisan. Okay, kita kena lukis garisan. Garisan dalam chapter ni, dia ada dua jenis. Yang pertama, kita panggil dia garisan yang putus-putus macam ni. Kalau putus-putus, awak pakai kalau dia punya simbol ni tak ada bawah ni, tak ada I back, tak ada sama dengan. Okay, tapi kalau ada sama dengan dekat bawah simbol dia, jadilah line yang solid je macam ni. Boleh terima? Ini maths ke at maths? Ini maths, tapi dalam at maths pun ada. Form 5 chapter yang ke-7. Okay, so basics yang awak perlu ada. Sorry, I lupa nak include lagi satu. Form 1 chapter 7, linear inequality. Ini sahaja. Tapi sejujurnya, garis lurus ni macam dia tak perlu sangat pun. Kalau you ada pemahaman garis lurus ni, it will help you later. Okay, so dah settle yang ni, izinkan saya pergi ke page yang seterusnya. You may refer to these notes continuously later tau. Okay, you boleh referkan terus bila nanti kita jawab soalan. Because waktu awak mula-mula nak try jawab soalan, of course lah you kena ada panduan. So refer to that as well as my explanation. Okay, so jom guys, kita pergi ke latihan terus. Kenapa rasa macam sikit sangat Adib explain, tiba-tiba dah terus pergi dekat soalan. Soalan pula bukan main-main, soalan trial SPM. Sebenarnya for me lah, itu antara study method yang paling berkesan. After you are done revising basics ataupun actually learning the topic, you terus go kepada soalan. And untuk pengetahuan awak, soalan ni hanya perlukan basic. Ini je. Serius saya cakap, ini je. Okay, dan ini sebenarnya setiap soalan-soalan trial yang saya nampak, dia macam ni je lebih kurang. Serius. Kalau awak buka list soalan trial untuk chapter ni, kesemuanya style yang sama. So kalau you boleh jawab soalan ni, yang lain-lain pun you boleh jawab. Okay, so jom guys. Okay, mana nak dapat soalan trial nanti I share, okay? Ada je dekat Telegram tu banyak. Okay, so jom guys. Ini Melaka 2024, real punya. Okay, real. Okay, so jom guys. Yang ini, Bismillahirrahmanirrahim. This one dia kata, Puan Asma menyiapkan tempahan X biji karipap dan Y biji donat. Guys, kalau dia mention benda ni, tolong highlight siap-siap. Tapi kalau saya suka highlight guna warna berbeza so that I can continuously differentiate them later. Okay, so X saya pakai warna biru. Lepas tu Y saya pakai warna purple. Okay, so X ni stands for karipap, Y ni stands for donat. Berapa banyak? Bukan harga tau. Dia kata berapa banyak biji tempahan. Okay, boleh faham. Lepas tu, pada minggu lepas, maklumat di bawah berkaitan dengan tempahan Puan Asma. So now, perasan tak dia bagi kat kita 3 ayat dekat sini. 3 ayat ni lah yang saya kata kita kena interpret dia. Kena interpret dia guna maklumat tadi yang kita ada, guna keyword dia. So jom guys, let's go. This one dia kata jumlah. Awal-awal kita dah tangkap dah. Kalau dia kata jumlah, nak buat apa agak-agak? Yes, kita kena tambah. Gitu. Lepas tu, sekarang ni dia bagi kita 2 benda. Karipap dan donat. Tak payah susah-susah. Karipap tadi soalan dah bagi sebagai X. Donat tadi sebagai Y. Kita tak tahu berapa banyak. So this is mathematics. Allahu Akbar, besar. Okay, so benda ni dia nak kata X dengan Y ditambahkan. Gitulah dia. X tambah Y. Later I tuliskan betul-betul. This one is just I nak dia keluarkan maklumat je. Lepas tu, inilah dia. Dia kata selebih-lebihnya. Selebih-lebihnya kalau you check dekat nota, dia adalah this one. Ataupun kalau you boleh fikir logik, maknanya selebih-lebihnya dia ibarat maksimum. Dia boleh 80 tapi dia tak boleh lebih 80. Betul? Selebih-lebihnya dia macam kau paling nak over pun 80 lah kau nak buat. Lepas tu nanti kau dah sakit tangan dah. Kau kan tua lah macam tu.
Okay, so now kita dah keluarkan maklumat dia. Kita dah boleh terus tulis tau. X plus Y lebih kecil atau sama dengan 80. X plus Y lebih kecil atau sama dengan 80. Ini equation number 1. Gitu je. So, dah settle yang ni. Percayalah, kalau awak tulis macam ni je, awak dapat 1 markah dah. Chapter apa ni? Chapter Form 4 chapter ke-6. Okay, Form 4 chapter yang ke-6. Okay, so next, okay. Next, soalan kata minimum. Minimum sama juga kalau you checkkan nota, you dapat benda ni. Lebih besar atau sama dengan. Siap-siap tulis atas dia. Lepas tu dia mention apa? Dia mention pasal karipap, betul. So kalau dia mention tentang karipap, X ke Y? Allahu Akbar. Sebentar. Gitu. So dia kata X, gitulah. Lepas tu, ialah 30 biji. Dah boleh tulis dah senang dah. So jadilah X lebih besar atau sama dengan 30. This will be our second equation. Gitu aja. So, next one, dia kata lagi sekali minimum. So, kita dah tahu dah, oh game dia begini je. So, minimum lebih besar atau sama dengan donut. Donut X ke Y? Y dekat soalan 20 biji. Tulis dekat situ Y lebih besar atau sama dengan 20. Guys, settle. Tu je. Itulah yang saya maksudkan tentang keyword. Kalau you faham, you senang nak extract keluar maklumat tu, betul? Okay, so now barulah kita baca soalan. Relax dulu. Okay, this one dia kata write two linear inequalities. So maknanya 2 other than x30, x0, y0. Okay, I nak explain yang ni dulu. Kenapa dia bagi tahu x lebih daripada kosong, y sama dengan kosong? Lebih daripada atau sama dengan kosong. Sebab kalau dia negatif, ada ke donut yang contoh wow, mak saya baru pulang pasar, saya beli negatif 27 donut. Memang mak kau tendang kau keluar, adik. Dia memang gitu. So takkan ada bilangan yang kita kira di real life yang menjadi negatif. Logik? Logik. So that's why dia bagi tahu jangan tulis benda ni. Sebab dia nak kata aku tahulah. Macam tu. Kau jangan nak bagi aku benda-benda yang obvious. Gitu. So this one yang saya nak tekankan. Perasan tak this one sama dengan yang ini? Okay, tengok balik X lebih besar sama dengan 30. X lebih besar sama dengan 30. Dia tulis dah yang ini. Sebab itulah daripada 3 yang kita buat, soalan suruh tulis berapa? Soalan suruh tulis 2 je. Maknanya yang tak ditulis lagi tu number 1 dan number 3 lah. Yang itulah awak akan tulis di bawah sebagai jawapan. X plus Y is less than or equals to 80 and Y is more or equals to 20. Dapatlah 2 markah. Free jawab. Just from you membaca maklumat dia saja. Guys, sebelum tu lag ke? Adakah saya ada masalah dengan line saya? Jawab dulu. Sebab kalau tengok saya punya iPhone sekarang ni, dia 4 bar. Okay? Tak ada. Alhamdulillah, terima kasih. Korang ni memang actually belajar Bukannya macam tengah baring, tengok-tengok phone, scroll-scroll Sebab tadi waktu saya mengajar semua diam tau. Ada sikit-sikit tu tak apa. Tapi bila saya tanya, macam korang respon. Macam feel appreciated. Macam malulah. Gitu. Okay, so jom guys. Dah settle yang tu. Inilah benda yang paling utama sebenarnya dalam chapter ni. Soalan kata, for this part of question, use the graph paper provided. Yang ini, kalau nanti keluar dekat SPM, the next page awak akan nampak, dia adalah full benda ni saja. Full graph paper. Okay, sir, macam mana nak tahu simbol dia? Simbol dia ni, awak hanya berfikir secara logik je. Ataupun, tadi saya dah bagi nota, awak boleh hafalkan. Kalau awak susah nak berfikir, nak fikir macam mana nak keluarkan simbol dia, awak hafalkan je. Okay, boleh faham? Okay, so now, dah settle yang itu. Okay, ini awak kena guna graph paper. That's why, sediakan graph paper, sediakan pembaris, sediakan pensel. Kalau graph, okay, ini pantang larang saya kena beritahu. Kalau graph, tolong lukis guna pensel. Tak kisahlah di SPM, SPM memang guna pen. Tapi kalau bahagian lukisan, awak ada lukisan graph. Nanti awak ada, apa lagi Alah, lupalah. Pelan dan donghakan. Awak akan kena lukis. So, kalau nanti awak jumpa soalan graph, tolong guna pensel, jangan guna pen. Okay, nak screenshot dulu, boleh. Okay, screenshot dulu. Saya bagi masa 5 saat. 5, 4,
3, 2, 1. Settle. Okay, settle. Jom. So this one, dia kata macam ni. Using a scale 2 cm to 10 units on both axes, draw and sheet the region that satisfies the system of linear equalities. So bila you baca, you akan macam, benda kau mengapu ni? Borak kacip benda ni? So this one sebenarnya, okay, saya ni kejap, bagi saya masa, saya nak ambil benda ni, saya nak bawa ke page sebelah. Sekejap okay. Lepas tu saya bawakan ini, saya letakkan di situ. Okay, boleh terima Okay, lepas tu kejap saya juga nak bawa yang info-info ni pergi. Okay, awak pun boleh tulis balik info ni dekat graph paper di bahagian atas. Lebih mudah untuk awak buat nanti. Okay, sebab tiga-tiga ni kita akan kena pakai. Okay, so now saya nak ni dulu, terangkan dulu benda ni. Kalau dia bagi dekat awak benda macam ni, skala kita panggil 2 cm to 2 units on both axes. Axes kita apa? Paksi kita apa? Kita ada paksi X, kita ada paksi Y. X mendatar, Y menegak. Boleh? So lepas tu kalau dia kata 2 cm, perlu ke awak pergi ambil pembaris, pergi cari dekat graph paper mana 2 cm? Mana ya? Tak perlu. Sebab apa tahu? For your information, nampak tak grid besar ni? Yang ni. Nampak? So kalau grid besar ni, you perlu tanam dalam otak, dia memang dah ukur 2 cm elok untuk awak. 2 cm. 2 cm, 2 cm. Habis tu saya print nota Abang Adib, tapi kenapa tak 2 cm? Sebab saya tak ukur. Tapi kalau kat SPM, dia memang akan bagi cantik-cantik 2 cm. So this one, kita hanya nak berkata bahawa 2 cm ni hanyalah satu grid besar. Boleh faham? So satu grid besar, kita akan pakai 10 units. Bergerak 10, 10, 10, 10. Boleh? Gitu sahaja. Okay, so now both axes maknanya X dengan Y guna skala yang sama. Okay, so now saya nak bagi tahu satu pantang larang untuk graf. Tak kisahlah untuk graf fungsi ke tak sama linear dalam dua pun boleh ubah ke. Tolong jangan buat graf mulanya daripada sini. Jangan buat begini boleh. Okay, sebab apa tahu? Saya risau boleh turun negatif. Kalau dah turun negatif, nanti dah satu hal awak kena padam. So try untuk start somewhere di belah tengah. Awak kena tengok mana yang muat. Tapi untuk this chapter, don't worry, tak ada negatif. Cumanya saya nasihatkan, tolong tinggalkan satu grid dekat hujung ni kosong. Okay, tolong mula daripada sini. Maknanya ini adalah asalan. Lepas tu baru awak boleh start buat paksi. So saya buat paksi X ke sana. Ini pun sama. Awak jangan nak over sangat tarik sampai hujung. Bagi saya, dan saya pun dah check juga, sebenarnya tak ada masalah. Awak habiskan je terus dekat sini. Jangan sampai keluar. Nampak tak kemas? Betul? Habiskan je dekat sini. Okay, lepas tu dah settle yang itu, saya buat pula Y. So saya akan menegak ke atas. Pakai pembaris ya, buat paksi. So this one pun sama, saya tak habiskan sampai atas. And then I just write it as Y dekat betul-betul dah nak habis. Gitu je. So now barulah kita start untuk build dia punya ukuran dia. Tadi dia kata apa? 2 cm to 10 units. Maknanya dia bergerak 10, 10, 10, 10. Boleh terima? Maknanya dekat sini, kalau tadi kosong, the grid besar seterusnya, yang line yang pekat sikit ni 10. Bergerak lagi ke sana 20. Bergerak lagi ke sana 30, 40, 50, 60. Okay, macam tu je. Kejap. Saya kena rearrange saya punya ni. Lepas tu kan, app saya started to lag tau. So saya ni kejap. Okay, saya buka tutup. Gitulah. Okay, so now hilang. Gitu. Dia lag. Sebentar. Gitu. Lepas tu barulah you start moving dia ke atas. So jadilah 10, 20, 30, 40. Ni pun you have to ni tahu apa ni, take some time kejap. 60, 70, 80, 90. Habis tu. So now I check dulu adakah semua ni saya dah tulis. Sebab kadang-kadang saya selalu terlepas nombor. Dah settle. So saya tak ada masalah. Kalau buat sampai 80 boleh ke? Boleh juga. Boleh, tak ada masalah. Tapi sejujurnya tolong habiskan. Kalau tiba-tiba dekat sini ada lagi yang awak boleh tulis ukuran dia, tulis dulu.
sebelum dia habis. Okay, itu cara untuk awak buat dia lagi kemas lah. Dia tak ada tolak markah pun, but dari segi kekemasan graf tu dia kurang lah. Okay, so ni ciri-ciri perfect graph. Part C dia okay. Lepas tu, okay, now saya presentkan kepada awak step untuk kita lukis garis. Oh, panas lah. Ada buka aircon tau, tapi panas. Okay, so benda ni, kita ada 4 step to drawing the lines. Okay, line ni bukan awak buat saja simple-simple, no. Dia ada 4 step. So follow these 4 steps, follow me. Mula-mula tulis sama dengan. Nak tulis sama dengan ni apa benda? Sebenarnya dia begini je. Perasan tak semua ni dia guna simbol ketaksamaan. So kalau dia buat simbol ketaksamaan, awak kena tukar dia pergi simbol sama dengan. Tak kisahlah dia ada bawah ni ke tidak, tukar je. Tolong tukar je. So ini tukar jadi sama dengan. Boleh? 80. Yang lain maintain je. X sama dengan 30. Y sama dengan 20. Dah settle. Ini your first step. Settle. Second step, awak kena buat 2 koordinat. 2 koordinat ni apa benda? Okay, secara logiknya awak fikir, boleh ke awak cari satu koordinat daripada line tu, and then, contoh awak plot sini. Lepas tu awak nak garis dia, pergi mana? Okay, contoh saya buat garis saya nak pergi mana ni? Saya tak tahu. So dia kena ada 2 koordinat, 2 plot gitu. So macam mana nak tahu plot? Okay, sebelum saya move on kepada yang ini, saya nak buat yang mudah dulu. Okay, yang 2 koordinat tu memang ada, tapi ada equation yang tak ada. Contohnya dalam soalan ni, number 2 and number 3. Okay, X sama dengan 30, Y sama dengan 20. Kalau you ada basic form 3 chapter ke-9, you akan tahu. So kalau X sama dengan 30, dia tak ada Y MX C. So kalau dia tak ada Y MX C, X 30 kan? So cari mana X 30. So X tu alamat data X 30. So line tu akan elok-elok langgar dia. On which line tu dia akan jadi straight line. Begitu, boleh? Okay, now ini line dia. Kenapa saya draw? Okay, kejap. Tengok dulu X 30. So dia straight je. Kenapa saya draw dia solid line? Kenapa saya tak draw dia putus-putus? Okay, dia ada 2 tau. Dia boleh buat putus-putus macam ni, ataupun solid. Saya pilih solid sebab kalau yang ini, you semak balik dia punya simbol. Tengok nota saya tadi, kan saya dah kata kalau dia ada eye back, dia solid line. Gitu je. So dia ada eye back. So kalau dia ada eye back, solid line lah dia jadi. Gitu. So now dah settle yang itu. Ibaratnya ini adalah step yang kedua. Okay, kita halalkan di sini. Lepas tu, now garis label. Garis already done. Label. Label ni selalu orang terlupa. Dia macam, oh my god, I dah jumpa line dia dekat mana. Haha. Lepas tu tinggal. Salah. Because bahaya dia is, you ada 3 line nanti. 3 equation, 3 line. Nanti, kalau semua line tu you buat, line yang ni yang mana satu? Yang itu yang mana satu? Yang bawah ni mana satu? So you kena tulis juga. Tadi yang kita buat tu yang ini. X sama dengan 30. So maknanya dekat sini, ini line dia kan. Tulislah somewhere dekat atas ke, dekat hujung ke, dekat tepi ke, somewhere yang tak akan kacau kita punya graph. Tulis dia punya equation. Tolong ambil equation yang dah tukar jadi sama dengan. Okay, okay. Kenapa guys? Dia tak perasan lagi. Dia tak notice lagi. Notice apa ya? Notice apa ya? Tak ada apa-apa Asal suara sekat-sekat ni, ada sekat-sekat ke? Tak ada masalah Okay lah, saya teruskan. Mungkin ada sedikit gangguan teknikal. Okay, so now dah settle yang itu. Dah settle juga step yang ketiga. Now follow after me. Yang keempat ni paling penting. On which arrow. Arrow ni dalam bahasa Melayu dia apa? Anak panah. Dia nak tunjuk anak panah tu mengarah ke mana, nak lorek bahagian mana. So nak ikut anak panah ni, dia agak confusing. Tapi tolong secara fikir tu sama-sama dengan saya. Logik. Oh, TV berkelip-kelip ke? Dia nak main-main dengan kita. Biasalah tu. Okay, so now kita nak lukis arrow. Arrow ni dia boleh menuju ke kanan ataupun menuju ke kiri di sini. Tapi mana satu? Okay, sebenarnya kita kena followkan ketaksamaan dia. Okay, sekarang ni dia logik je. Dekat sebelah sini, okay, mungkin awak akan ada dua.
Atau mungkin awak ada satu. Kalau awak ada dua, pilih je salah satu. Tapi kalau awak ada satu, ini je pilihan awak untuk awak pilih. So, kalau sekarang ni kita dah bulatkan X, kita nak tengok X sahaja. So, kalau sama dengan 30 garis lurus, dah berapa lama? Kenapa X sama dengan 30 garis lurus sampai atas? Ini basic daripada Form 3 chapter ke-9. Dia tak ada YMXC, so dia tak membengkok. So, dia hanya akan sentuh X di 30. Boleh faham? Settle yang itu. So, kalau sekarang ni X dia tengah cakap pasal X ni ke kanan, ke kiri, ke atas, bawah pergerakan dia. Logik fikir. X ni paksi yang mendata. Boleh ke mendata kita pergi atas bawah? Tak boleh. Kita kena pergi ke kanan, ke kiri. Itu je. Lepas tu sekarang ni, tengok anak panah dia. Okay, tengok anak panah ataupun awak boleh faham macam ni. Kalau dia lebih besar, logik dia pergi kanan naik atas. Tapi kalau dia lebih kecil, pergi kiri turun bawah. Maknanya value dia berkurang. Faham? Itu secara logik dia fikir. Saya ulang balik, benda ni penting. Okay, lebih besar ke kanan kalau X, ke atas kalau Y. Tapi kalau kita cakap tentang Y, tentang kurang, dia jadi X kiri, lepas tu Y bawah. So sekarang ni arrow kita, kalau X ni senang, kita ikut arrow. Lebih besar menuju ke kanan. So maknanya dekat sini saya nak awak buat satu line. Bukan satu line. Awak tulis halus-halus guna pensel. Arrow begini. Tak payah tulis macam, tak payah tulis banyak-banyak. Asalkan awak nampak je di setiap sudut dia. So maknanya saya akan buat gini. Asal nampak je. Dan benda ni tolong buat halus-halus. Jangan buat pekat sangat. So saya dah nampak dah rupa-rupanya saya punya line ni dia akan menuju ke kanan. Dah settle yang itu. This is what I call as arrow. Dah settle. Dan ini hanya untuk satu line. Line sama kena repeat balik 1 sampai 4. Dia agak leceh di sini. Tapi percayalah, you boleh buat laju kalau you cepat analyse. Okay, so contoh ni Y20. So first of all, kita kena tukar jadi sama dengan settle. Dua koordinat tak payah. Sebab Y20, this is simply line yang sentuh dekat Y sama dengan 20. So dia akan jadi di sini. Y sama dengan 20. Gitu. So ini step yang ketiga dah tau. Step yang ketiga, garis label. Lepas garis kena label. Tadi saya pilih solid line sebab dia adalah, hilang. Sebab dia adalah ada eye bag. So kalau ada eye bag, dia solid. Dia solid dekat situ. So this one, Y20 sudah settle. Tapi jangan lupa tolong tuliskan dia punya value. Dia punya equation. Di mana-mana yang tak kacau graf, di hujung. So sekarang ni tak adalah pemeriksa confuse. Line yang ini untuk yang mana? Gitu. Itu teknik menjawab dia. SPM. Saya cakap ni memang tolong titik beratkan sikit. Tulis di mana-mana. Sebab kadang benda yang kecil macam ni pun boleh jadi penyebab awak tak dapat markah penuh. Okay? Chapter ni dia senang. Tapi protokol dia agak ketat. Nak label tu guna pensel ke? Ya, guna pensel juga. Guna pensel. Okay. Lepas tu, now kita nak buat arrow. So now kita tengah membicarakan tentang Y. So kalau Y, pergerakan dia kanan kiri ke atas bawah? Atas bawah. Sekarang ni lebih besar. Kalau Y lebih besar, naik atas ke turun bawah? Naik atas. So maknanya dia akan menunjuk ke arah atas. Allah. Gitu je. Ya Allah, dah 2 line dah settle dah ni tau. Dah settle. Okay, thank you so much everyone yang reply. Yang tengah busy belajar tu tak apa, saya faham awak tak reply sebab awak tengah tutup display. Okay, so now yang last sekali, yang atas ni baru saya nak buat. Kenapa saya buat benda ni yang last? Sebab atas ni yang baru kompleks sedikit. Sebab dia ada dua-dua. So now sebenarnya step dia sama je. Tolonglah, sama je. First of all, sama dengan settle. Second, 2 koordinat. Yang inilah yang saya nak titik beratkan sekarang. Okay, so now X tambah Y sama dengan 20. Macam mana kita nak cari 2 koordinat yang dia akan ikut benda ni? Sebenarnya awak dah belajar benda ni, cara lukis graf based on equation di form 3 chapter ke-9. Okay, kalau dah tak ingat tak apa. Sebenarnya senang, paling senang, dia ada beberapa cara. Rise over run, jarak melintang cap menenggak, gradient, apa semua. Tapi kalau saya dalam chapter ni, awak tak perlu nak jalan kira benda tu sangat pun. Awak hanya buat theoretical, fikir logik. Maknanya, okay,
you akan tahu koordinat ada dua. So settlekan dulu format dia. So nanti senang kita nak tulis. So okay, sekarang ni method yang saya nak pakai, saya panggil dia sebagai campak masuk. Macam mana nak tutup display? Awak tekan lama-lama dekat screen, hold, lepas tu tekan clear display. Gitu. Lepas tu, okay, X tambah Y sama dengan 80. Okay, jadinya logically, kalau saya campak X ni 20, Y dia jadi berapa? Y dia jadi 60, betul? So inilah dia punya koordinat. Sebab 20 tambah 60 jadi 80. Awak campak je masuk apa-apa value, tapi tolong pakai value yang logik sikit. Kau jangan pakai negatif lah apa semua, aku tahu. Jangan pakai yang macam tu. Pakai yang ada dalam paksi sahaja. Ini soalan Melaka. Soalan Melaka. So maknanya sekarang ni kita dah tahu dah kalau X 20, Y 60. So X 20, Y 60. Our first coordinate is done. Gitu je. Okay, kalau tiba-tiba saya nak cari yang kenapa Y jadi 60? Sebab 20 campur berapa jadi 80? 60 kan? 60 lah. Okay, ada yang kata pakai kosong. Boleh kosong 80. 80 kosong boleh. Tapi apa kata kita terbalikkan je. Kalau X 60, Y 20. Boleh kan? So jadilah 60 20. Gitu je. So dah ada dua koordinat ni, garis label. Ini yang ketiga punya step. Boleh buat jadualkan dekat calculator. Tak payah pun. Ini awak campak masuk je awak boleh dapat dah. Tapi mungkin awak boleh guna shift count soft tu untuk dapat the other value. So ketak sama ni memang always nombor bulat ke atau apa perpuluhan juga. Kalau chapter ni nombor bulat, perpuluhan tak ada. Okay, so 20 60 cari mana awak punya koordinat. Yang ini 20 60 di sini. Okay, now I nak cakap pasal plotting. Kalau plotting, tolong guna X ataupun dot sahaja. Jangan tiba-tiba you nak buat begini. Smiley. Jangan. Kau jangan memain-mainkan pentaksir tu. You buat sama ada dot ataupun X sahaja. So ni 20 60 settle one coordinate. 10 70 boleh. 10 70 boleh. So 60 20. Mana 60 20? Okay, 60 di hujung, 20 hanyalah di situ. Dah dapat. So now what should you do? Gariskan dia. Ambil pembaris panjang, make sure garis sampai hujung. Kalau saya tak boleh garis sampai hujung. Saya kena extend macam ni dulu, lepas tu saya kena baru betul. Okay, sekejap saya tarik sikit. Gitu. Okay, so now kenapa saya pakai solid line? Sebab ni sama juga dia ada iBat. Okay, so dah settle, itulah line dia. Cantik tak? Cantik lah. Okay, so now yang keempat, arrow. Jangan dilupakan arrow. Oh my god guys, label. Nasib baik tak terlupa. X tambah Y sama dengan 80. 080. Ni 080. Kena tak? Kena. Awak bagilah apa-apa value X, Y dia akan duduk dalam line ni. Okay, so dah settle yang tu. Arrow pula, okay, yang ini mungkin agak confusing. Kita ada dua benda. Tapi percayalah, pilih je salah satu, tak kisah pun. Awak nak X ke awak nak Y? Kalau X, awak akan pandang soal kanan kiri. Lepas tu kecil, pandang kiri. Tapi kalau awak pilih Y, atas bawah. Lebih kecil, turun bawah. Gitu je. Kalau saya lagi suka ambil X. Sebab X ni, dia memang dah ikut arrow. Arrow menunjuk ke kiri. So jadilah X-nya menuju ke kiri. So maknanya ini, dia akan masuk kiri. Dia akan tunjuk ke arah kiri, kiri. So kiri. Okay. So itu je sebenarnya. Okay, ini baru markah draw. Okay, sebab soalan cakap apa? Soalan cakap draw and shade. Draw, shade. So shade ni low rate. Kalau nak low rate, region yang dia kata memuaskan ke semua ketaksamaan tu, dia akan jadi region yang arrow ni semua tertumpu ke arah dia. Okay, so now I want you to see the bigger picture right here. Oh my god guys, my other phone ni dah nak habis bateri. So okay, so ni, okay, secara logiknya kita ada berapa region? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau saya kata yang bawah ni, adakah arrow tertumpu pada dia? Tidak. Kalau sini, dua ni ya, tapi yang ini tidak. Betul. Kalau yang ini, ya satu, tapi dua lagi tidak. Yang sebetulnya kalau you zoom
Sorry, you tak boleh zoom. I boleh zoom. Kalau I zoomkan kat sini, semua arrow tertumpu ke arah dia. Nampak tak? Dia collect dekat sini. Center. So inilah kita kata region that satisfies all the linear inequalities. So this one you kena lorek. Okay. Ni pun bab berapa? Bab berapa form 4 chapter 6. Okay. Now, soal lorek ni pun ada masalah kadang. Okay. Okay, kalau lorek, okay, janganlah buat macam ni. Ya, je tu. Nampaklah macam aku dah penat nak maths ni, aku nak tidur dekat dewan tu. Jangan. So tolonglah buat tu elok-elok. Kalau line tu kat sini, habis sini, buatlah elok-elok. Habis itu. Okay, kalau you perlu guna pembaris, guna je. Siapa yang tangan dia bergetar-getar, pakailah pembaris. Saya pun tangan bergetar dah. So from end to end, gitu. So inilah kita kata the region that satisfies all the linear inequality di situ. So now, ini berapa markah? 4 markah. Simple. Walaupun nampak macam lama awak buat benda ni, tapi ada orang yang dia lebih rela buat benda gini lebih daripada buat algebra. Betul? So kalau awak rasa macam awak tak berapa mahir algebra, this chapter is for you. Sebab dia hanyalah protokol dia saja, awak kena tahu. Okay, so dah settle yang itu. I bagi you tengok dulu. Sama tak kita punya graf? Sama. 4 marks. Kalau you followkan semua saya punya ni. Trial Melaka punya ke ni? Ya, Trial Melaka 2024. Okay. Lepas tu, now let's go to the question C. This question pun sebenarnya tak ada apa-apa pun. Okay, this time dia kata determine the minimum and maximum. Dekat sini kan you dah nampak minimum maksimum. Oh, minimum begini, maksimum begini. No. For this one, question C ni, biasanya dia just nak tengok nombor je. Jawapan dia nombor saja, okay? So this one, dia kata minimum maksimum. Apa yang dia minta? Dia minta curry puffs. Curry puff adalah X. Dia minta curry puff X. Maknanya, kalau dia minta X, jawapan dia nanti hanyalah X sama dengan something. X sama dengan something. Tapi kat sini, dia kata minimum and maximum. Dia ada 2 jawapan. Okay, tengok pun 2 markah. So, X1, X2. Gitu. Tapi, dia kata, okay, completed when she completed 25 donuts. Okay, donuts apa? Y. Y, 25. So, kalau Y 25, X kita berapa? Itulah maksud dia. So, maknanya, Y kita 25. Cari dekat graf awak mana Y 25. Oh gitu. Y 25 dekat situ. 25, 20, 30. So tengah-tengah 5. 25. Okay. So now awak kena buat satu garis putus-putus. Yang ini awak boleh buat tebal. Awak jangan risau pun. Sebab dalam skema memang di yang ini buat benda ni kadang tak bagi jawapan pun dapat markah. Dengar baik-baik itu pemakaian SPM. Kalau awak tak buat line ni, ada possibility awak tak dapat markah. Tapi dapat kalau awak bagi jawapan. Tapi contoh awak tak dapat jawapan, tapi awak buat line ni. Line ni beri awak markah. Tapi sebab tu lah awak kena label line supaya pemeriksa tak confuse line mana satu yang awak tengah refer. Yang ini kau diingat jawapan awak untuk graf tadi pula. Kalau buat garis tak putus tak boleh. Dia kena garis putus. Saya dah kata soalan chapter ni dia lebih kepada protokol, dia banyak sikit. Okay, lepas dah settle yang itu, okay, cari antara shaded region dia ni, dia langgar yang mana? Dia langgar line dekat mana? Saya nampak yang pertama dia langgar line dekat sini. Yang kedua, dia langgar line dekat situ. Dekat sini. Okay. Kalau awak nampak macam line awak tu dia macam tak seberapa kena elok kan, sebenarnya awak ambil yang terdekat. Sebab soalan ni dia tak boleh perpuluhan. So saya akan ambil dekat sini. Nampak ni? Yang macam dah nak kena ni. So sini saya akan ambil. Okay. Lepas tu, now from the two intersecting points, awak turunkan dia pergi X. Sebab soalan minta apa? Soalan minta X. Betul? So turunkan dia. So now nampak tak kita ada 2. Yang pertama cuba baca, X sama dengan 30. Yang kedua, yang ini, X sama dengan 55. Itulah jawapan awak. Oh my god guys, dia kata I inactive. Okay dah. So dah 2 jawapan ni. Tak payah
tak payah tambah. 30 tambah 25 tak payah tambah. Bagi je jawapan awak baca daripada reading. So maknanya jawapan dekat sini yang pertama, X sama dengan 30, X sama dengan 55. Tulis balik. Lepas tu, okay, this question dia minta apa? Minimum, maximum. Okay, tolong tulis dekat sini minimum ke maximum. Kalau awak bagi macam ni je, confuse, pentaksir tak tahu mana satu minimum, mana satu maksimum. Ada dua nilai ni. Secara logiknya, yang lagi kurang tu lah kita kata minimum. Bare minimum, benda yang simple-simple je, sikit-sikit je pun nak obses sangat. Gitulah. So maximum dia 55. Gitulah. Soalan minta X sahaja. Sebab soalan kata curry puff. So kalau curry puff tadi soalan kata X, Y 25. Ini rujukan awak. Kena pakai pen warna lain ke untuk nak bagi nampak line putus-putus tu sebab dia bertindih? Biar je. One more thing, saya kata tadi jangan pakai pen. Jangan pakai pen. Pakai pensel. Biarlah bertindih pun. Biar bertindih. Pemeriksa tahu. Asalkan awak labelkan dia punya equation ni, barulah pentaksir boleh bezakan mana satu line yang berdasarkan inequality, mana satu line yang awak buat sebagai rujukan macam ni. Saya dekat sini hanya pakai warna berbeza sebab saya nak ajar. Boleh? Kena lukis je kan sir, tak ada jalan kerja. Kalau graf tu buat pakai pensel, nanti tak confuse ke? Mungkin awak boleh buat halus-halus sikit. Tapi guys, tolong trust me. Okay, kalau you tak percaya kan, okay, kejap I buka yang ni. Kejap. Okay. Tengok ni. Ni jawapan tadi. Alamak, sorry. Ni jawapan soalan MRSM, sorry. Mana Kedah? Kedah, Melaka tapi, yang tu dia tak letak. Tapi tengok ni. Ada. Lepas tu, kalau awak tengok dia punya nota kan. Nampak ni. Jika garis Y sama dengan 5 dilukis dengan betul, beri P1. So, Y sama dengan 5 dilukis dengan betul. Maknanya line yang ini tau sebenarnya. Line yang ni. So, benda ni awak buat line je. Awak makan dah. Gitulah benda ni. Saya punya TikTok tadi, biasalah dia keluar. Itu point of view orang. Tak ada benda pelik Okay, so dah settle dekat situ. Dapatlah lot of thanks from fast track student. Okay, so itu sahaja sebenarnya benda yang penting. So now, cuba kira balik, markah berapa awak dapat ni? 2, 4, 2, 8. As simple as that. Sorry, apa beza this chapter dengan Admaths Form 5? Admaths Form 5 tu dia lebih susah sikit. Tapi sejujurnya dia pakai konsep yang sama. Okay, dah settle yang ni. Okay, kita hanya ada approximately 20 more minutes to do another question. Okay, which is MRSM question. I'm so sorry but I have to tidak menjawab soalan-soalan yang lain kerana tak cukup masa. Okay, saya buat laju dekat sini sikit. Tapi don't worry, ni nanti ada recording. Saya postkan kat YouTube saya. Okay, nak SS tak apa, nanti saya akan postkan jawapan dia dekat Telegram. Okay, tadi saya go slow sebab saya nak baru bagi tahu basic. Okay, tapi untuk yang kali ni saya nak laju sikit. Okay, mana geng-geng MRSM? Cuba sahut sikit sahutan dia. Ansara ke? Budak-budak MRSM yang setengah bercuti dekat rumah ke? Ada ke? Ada, mesti ada. Pelajar SPMU nak join boleh tak? Boleh. Apa pula tak boleh? Kan? Telegram apa? Telegram ada dekat saya punya biodata TikTok, boleh tekan link. Okay, so now soalan MRSM 2024. For your information guys, chapter ni masuk SPM 2024. Lama tau dia tak masuk. Dia masuk tahun lepas. So tahun ni boleh jadi dia masuk lagi ke tidak? Mungkin boleh. Sebab tahun lepas dekat SPM 2024 dia adalah soalan pilihan. Mungkin kali ni soalan wajib. Gitu. So kenapa melintang ni? Sebab saya nak ajar. Okay, so jom guys, soalan MRSM. Okay, so this one. Okay, tadi saya dah cakap bahasa Melayu. Saya baca soalan bahasa Melayu. So boleh tak saya nak bahasa English pula kali ni untuk kawan-kawan kita yang bilingual? Boleh So this one dia kata, a tuition center has number of pupils registered for mathematics classes X. So dia dah bagi dekat sini mathematics to X is more than the number of pupils registered for physics classes Y. Maknanya orang yang register untuk mathematics kita tak tahu berapa, tapi soalan bagi sebagai X. Physics orang tak tahu berapa, tapi soalan bagi sebagai Y.
Soalan bagi sebagai Y. So now, dia punya keyword tadi, kita dah terlalu dah. More than. Kalau dia kata more than, lebih daripada, maknanya simbol dia adalah apa? Simbol dia adalah yang ini sahaja. Dia tak ada I back. Sebab kalau ada I back tu, not less than, lepas tu atau sama dengan, dia akan tulis. Yang ni simply dia kata more than. So ini je lah dia punya equation. Ketaksamaan simbol. So maknanya Telegram apa? Telegram adalah di TikTok saya biodata. Okay, topik apa? Form 4 chapter 6. Okay, so this one more than. So dia tak ada I back. Sebab more than ni lebih daripada. Itu je. Fahamkan keyword dia. So maknanya dia kata apa tau? So dia kata X ni lebih daripada Y. Daripada sini je kita dah tahu dah. X lebih daripada Y. That's your first equation. Lepas tu, second of all, dia kata the total number. Total bahasa Melayu apa? Jumlah. So total ni agak-agak tambah ke tolak ke benda? Tambah. Number of pupils for mathematics and physics. Okay, so now dia kata soal matematik dengan fizik. So matematik dekat sini tadi dia bagi tahu dia sebagai X. Physics adalah Y. In a month is at least 10 pupils. At least, Allah Akbar. At least. Guys, kalau dia kata at least, apa dia punya simbol? Dia akan jadi lebih besar atau sama dengan, betul? Lebih besar atau sama dengan, betul? Lebih besar atau sama dengan 10. So now, jumlah dia yang dia tengah cakap. So X tambah Y. Lebih besar atau sama dengan 10. Boleh terima? Itu sahaja. Lepas itu, dah setelah itu, the monthly fees for mathematics and physics are 150 and 180 respectively. Ni dia bagi tahu soal harga. Guys, ada satu trik yang saya baru perasan sebenarnya. Kalau dia cakap pasal harga, you akan tahu je dia akan jadi darab. Maknanya 150x, 180y nanti. Okay, betul lah. Sebab dekat sini mathematics disebut dulu. So 150 disebut dulu. Ini, itu. So 150x, 180y. Gitu. The total fee obtained for both subjects is at most. Ini selebih-lebihnya. Kalau selebih-lebihnya, tolong cek nota dia adalah lebih kecil atau sama dengan. Kenapa guna yang English, sir? Sebab saya nak ajar juga student saya yang bilingual. Okay, kita buat dua bahasa. Dia ada bahasa Melayu lah. Download nota. So jadi dah 3,600. So tadi 150x, 180y. Sebab dia tengah bercakap soal harga. Harga je mesti darab, tolong ingat. So 180x tambah 180y kurang atau sama dengan 1,600. So itu je lah info yang kita perlu tarik keluar. Dah settle. Okay, now soalan kata write all linear inequalities. Tuliskan semua linear inequalities other than yang basic tadi saya kata. Dia kena positif. 3,600. Saya cakap apa? Oh my god, guys. Nampak sangat dah mabuk. Sorry. So sekejap 150x 180y 3,600. 3,600. Terima kasih bagi yang alert tu. Okay, so dah settle yang ini. Saya bawakan benda ni turun. Inilah jawapan dia. Cuma kan guys, okay, sebelum kita melangkah masuk ke soalan yang seterusnya, saya nak suggest macam ni. Kalau awak nampak nombor besar, tolong kecilkan. Sebab ada ke nombor dekat graf kita yang sampai beribu? Most likely tidak, betul? Dan kalau nombor tu besar, dia akan jadi terlampau susah. Betul tak? So, how about kita kecilkan? Nak kecilkan tu sebenarnya kena syarat dia punya sifir, semua nombor ni sifir sama. Maknanya kalau you check 150, 180, 3,600, semua boleh bahagi apa? Banyak sebenarnya. Boleh bagi 2, boleh bagi 5, 15, 10. Cumanya kalau you try and error banyak kali, sebenarnya yang paling besar, baguslah. Macam mana korang boleh perasan? Yes, 30. Semua ni bahagikan dengan 30. When I say bahagi 30, means everything bahagi 60. 30. Boleh terima? So you should get dekat sebelah ni 5x plus 6y is less than or equals to 120.
Betul? Ini hanya tekan calculator. Okay, so guys, kalau you confused nak bagi jawapan dekat sini, yang mana satu? Yang ini ke? Yang itu ke? Yang bagi 5 ke? Tengok ni. Okay, sekejap This one sebenarnya dia ada something dalam pemakan kita panggil sebagai setara. So kalau setara ni maknanya apa-apa sifir yang sama. Nampak tak? Dia sudah kecilkan. Tapi kalau tiba-tiba saya bagi 10x tambah 12y lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan 240, saya darab dua benda ni. Boleh tak dapat markah? Boleh, sebab kita panggil dia sebagai setara. Itu pemarkahan SPM. Okay? Asalkan dia dalam sifir yang sama dan memang you gunakan nombor yang betul. Okay, so dah settle yang itu. Allah, salah. Okay, so now saya tak akan ambil yang ni tau. Saya akan ambil yang ini. Okay, untuk pergi masuk graf. Kita dah mula nak lukis graf. Tapi sebelum tu biar saya transfer dulu info. Guys, dah 10.2. Boleh tak kalau tak sempat saya extendkan sedikit masa? Saya buat lama sikit kalau tak sempat sangat. Okay. Lepas tu, okay, yang ini. Yang ini dia bagi tahu kita. Okay, soalan B. Kita dah boleh dah buat. Untuk ceraian soalan ini gunakan kertas graf. Ya, kita kena lukis graf. Extend je boleh. Thank you guys. Korang memang datang masuk niat untuk belajar. Bagus. Okay, so now dia kata 2 cm to 5 people in mathematics. Guys, kalau dia kata matematik tu pasti X ke pasti Y? Tadi dia kata mathematics tu dekat soalan X. So, itulah paksi X dia. Gitu. In horizontal axis. Dia dah beritahu dah. Okay, 2 cm to 5 people in physics class. So, ini adalah Y. So, now dah settle. Tengok soalan suruh apa? Draw and sheet. Benda yang sama je ulang-ulang. So now saya ambil yang ni kejap. Yang ni hilang. Kejap. Saya nak transfer dia pergi sebelah. Hilang. Bentar ya. Guys, saya rasa nak beli iPad baru lah. Gitu. So now dah boleh start dah lukis paksi. Maknanya sebenarnya dekat sini 2 cm, 1 large grid. 5 peoples, dua-dua aksis skala yang sama, betul? Naik 5, 5, 5, 5. Gitu je. So maknanya dekat sini, sekejap ya. Okay lah, betul lah. So now kita nak buat skala dah tau. Kita nak buat skala. So start, tolong tinggalkan yang ini kosong. Again, buat kosong dekat sini. Ini asalan. Lepas tu baru pergi ke sana. Okay, this will be your X. Tapi X tu jangan sampai habis. Gitu je. Lepas tu another one sebagai Y. This will be your Y. Kejap, dia tak nampak align. Okay, gitu. So now skala apa tadi? 2 cm to 5. So dua-dua naik 5, naik 5. Ya, good notes. Betul, pandai. Tapi good notes saya ni version lama, saya tak boleh update. So 5, 10, 15, 20, 25, 30. Habis kat situ. Tak apa. Okay, so now untuk menegak 5, 10, 15, 20. Oopsies. 25. Macam mana nak tahu if paksi Y kat tengah-tengah atau kat tepi? Untuk this chapter, you can remember that dia adalah di tepi. Okay, sebab dia tak ada negatif. Tapi kalau graf fungsi, kemungkinan boleh jadi negatif. So, iaitu awak kena macam imagine guna kepala. Imagine macam dia akan land dekat mana. Lepas tu muat kat mana. Okay, so now saya check dulu paksi saya. Adakah semua nombor telah lengkap? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Okay, all settled. So now dah boleh buat dah kita punya line. So ini pun guna 4 steps yang sama saya kata tadi. Alright, yang pertama tukar semua jadi sama dengan. So tukar semua jadi sama dengan, jadilah yang ini, yang itu, yang itu. X sama dengan Y. X tambah Y sama dengan 10. 5X tambah 6Y sama dengan 190. What I'm doing right here adalah tukar je semua inequality, tukar jadi sama dengan. Benda ni adalah emas. Okay, lepas itu dia kata dua koordinat dah boleh buat dah. So I'm going to start dengan yang di atas ni dulu. The equation number 1. So dua koordinat untuk kita tuliskan.
secara logiknya dia ada X, Y. So saya telah format dulu. Lepas tu dah boleh logik dah fikir. Okay, so this one senang. Sebab dia kata X sama dengan Y. Kalau saya letak X tu 10, Y pun 10. Sebab X sama dengan Y. Kalau saya letak X tu 30, Y pun 30. Maknanya koordinat dia 10, 10, 30, 30. Gitulah sebab dia sama. Dah settle yang itu. So, bila dah settle yang itu, dua koordinat done. How about kita pergi garis label. So, garis apa? Garis, tapi kena plotkan dua ni dulu. Okay, so 10, 10 kat mana? Cari. Siap-siap. 10, 10. Di situ. 30 kan tadi? 30 di situ. Okay, cari di graph paper awak. Okay, so bila dah settle yang itu, tarik. Oh, sorry, before that. Jangan terlepas pandang. Ini garis apa? Ada eye bag ke tidak? Nak buat solid ke putus-putus? Putus-putus sebab tak ada eye bag. Inilah yang saya kata kadang kalau orang tak perasan, hilanglah dia. Okay, mana dapat 10 dan 30? Kita hanya campak masuk je value. Value dia mesti yang duduk dalam graf. Jangan letak negatif apa semua. Yang ada dalam graf ni kita letak. Kita campak masuk je. Asalkan dia memenuhi tadi tu punya persamaan. Okay, boleh faham? So, jadilah putus-putus. Tapi guys, awak boleh buat line putus-putus. Saya dekat iPad tak boleh. So, saya buat dulu line straight. Lepas tu, kejap saya kena padam manual. Saya punya app ni dia tak ada feature boleh buat putus-putus. Sebenarnya dah ada kot, tapi saya tak boleh update. There is a reason why I cannot update actually. But itu adalah terlalu mengaibkan untuk saya cerita. Okay, oops. Nampak tak? Dia macam tak kena sikit lah. I kena adjust balik lah. Allah. Kejap. I kena adjust lah benda ni. Baru langgar. Sorry. Okay dah. So itulah line putus-putus awak. Tapi jangan lupa garis label. So label tu duduklah dekat hujung-hujung yang tak kacau graf. X sama dengan Y. Gitu. Lepas itu, okay, yang bawah ni pula jom. Bawah ni. Situ. Ini. Ni. Okay. So kita akan kena buat dua koordinat. Benda yang sama juga game dia. So kalau dekat sini X tambah Y sama dengan 10. So sebenarnya dekat sini campak je masuk apa-apa nilai. That's the key here. Contoh kalau X tu saya letak dia sebagai yang duduk dalam graf saya letak dia sebagai kosong. So kalau kosong tambah berapa? Jadi 10. Kosong tambah 10. Okay, so dah dapat satu koordinat. X kosong, Y 10. Gitu. Lepas tu apa kata saya terbalikkan je. 10 kosong. So X 10, Y kosong. Bagus. Yang lain-lain yang bagi tu pun boleh. 5, 6, 4, 2, 8. Ya, boleh. Semua boleh. Tapi kalau saya ambil macam ni je. Simple. 0, 10, 10 kosong. Tak kisah. Semua akan land dekat line yang sama. So now, carilah mana dia punya 0, 10 tu. 0, 10 di situ. Oh, I tak guna pen tebal lah tadi. Sorry. X 10. Situ. Betul kan? Betul. So yang ini. Now, saya tanya awak balik. Ini ada eye bag ke tidak? Ada eye bag. Kalau eye bag, solid line. So solid line dia sambunglah. Gitu je. Mana ada susah pun chapter ni. Okay. So dah settle yang itu. Solid. Yes, solid. So yang ini, tulislah equation dia. X tambah Y sama dengan 10. Dah settle yang itu. Dah label juga. Cantik. Oh, arrow kita mana? Tadi dah lupa dah. Sekejap, saya buat arrow dulu. Saya lupa. Okay, so sekarang ni X, Y. Okay, saya nak pandang dia X tau. So kalau X, pergerakan dia kanan kiri ke atas bawah? Kanan kiri. So kalau X ni dah mudah dah. Follow arrow. So dia ke kanan. Lebih besar ke kanan. So di sini saya akan buatkan line dia menjurus ke kanan. Sorry tadi saya lupa. Saya excited pergi next
next ketak samaan. So settle kat situ. Okay, lepas tu X tambah Y sama dengan 10 tu, dia, okay, sekarang ni ada dua benda. Awak nak pilih X ke Y? Okay, saya nak buktikan dekat awak, kalau saya tak pilih X pun, saya pilih Y. Untuk saya buktikan benda ni akan jadi sama je. So kalau Y, pergerakan atas bawah ke atas bawah ke kiri kanan? Atas bawah. Yang ini dia kata lebih besar. So kalau lebih besar, Y dia naik atas ke turun bawah? Naik atas. So kalau naik atas, ini line dia kan, dia akan mendongak ke atas. Gitu je. So dia facing upward. Gitu. Okay, percayalah kalau awak ambil X pun, dia akan memandang ke kanan kan. Yang ini pun samalah. Gitu. Okay, lepas tu dah settle yang itu. Last. Let's go. 5x plus 6y equals to 120. Okay, this one dia akan sedikit leceh, sebab mungkin awak kena buat sedikit kira-kira. Okay, tapi guys, sebenarnya bagi saya kan benda ni, awak campak masuk je dulu. Okay, contoh saya nak ambil y dia sebagai 5. Okay, so kalau saya ambil y 5, okay, 6 darab 5, 30. So, 30 tambah berapa jadi 120? 90. Betul? Lepas tu 90 bahagikan dengan 5. Jadilah 18. Atau dekat sini awak boleh buat shift calc soft. Yang letak X dalam kalkulator, shift calc soft tu. Boleh dapat lagi satu value. Asalkan you letak mana-mana nilai dia. Logik je dekat situ. Okay, lepas tu kalau saya ambil sini 18. Kalau saya ambil Y dia 10, 6 darab 10, 60. 60 tambah berapa jadi 120? Tambah 60. So, 5. 60 bagi 5, dapatlah 12. 10. 15 kan? Apa pula 15 teruknya? 12, sorry. 12. So, jadilah sini 12. Okay. Guys, okay kan untuk yang ni? Ini hanyalah awak taruh masuk je nilai apa-apa. Boleh faham Okay. Tak faham lah. Okay, dia macam ni. Awak letak je apa-apa dulu. X ke Y awak nak letak nilai? Y boleh, X boleh. Campak je masuk apa-apa nilai, tapi yang logik sikit. Jangan besar-besar. Kalau tiba-tiba awak dah ambil 6 tu adalah 30. 6 darab 30 berapa? Dah lebih. Yang ini jadi negatif. So, tolonglah ambil yang logik sikit. Ambil lah yang kecil-kecil dulu. So, contoh 6, saya ganti Y dengan 5. So, kalau saya ambil tu, dia akan jadi 5 darab 5. 6 darab 5, 6 darab 5, 30. Betul? So, jadilah 5x tambah 30 sama dengan 120. From here, just do your algebra. 5x sama dengan, bawa sana jadi tolak. X sama dengan, bawa sana jadi bahagi. 18. So, that's why X dia 18. Tapi saya bagi tahu kat sini, tak payah nak kira sangat pun. Awak hanya shift calc soft sahaja. Bukan 14 ke? Ya ke? Kejap. Bukan 14 ke? Are you sure? Yang ini saya refer kepada... Sekejap ya. 12. Pakai kalkulator. 12. Okay. Kalau 6 itu 10, maka X dia 12. Alamak, hilang. Sekejap. Come on. Okay. So, boleh terima itu. Okay, itu hanyalah the fact that you hanya buat algebra ataupun you pakai calculator je. Campak masuk tu saya dah ajar tadi. Okay, boleh? So now, let's go to the line. Okay, 18, 5, 12, 10. Label dulu. 18, 5. Okay, this one. 18 akan berada di around here. So, dia naik 2, betul? 16, 17, 18. Okay, so 18, 20. 18 berapa tadi? 18, 5. Betul tak? Betul kan? 18.5. Betul kan? 18.5. Okay. So, dah settle 18.5. 12.10 pula. 12.10. 12 akan berada di sini. Lepas tu 10 dia akan berada di atas sikit. Di sini. Ni 11, ni 12. Okay. Lepas tu garis. Kalau awak tengok ketak samaan dia tadi, dia adalah
ada eye bag. So kalau ada eye bag, maka jadilah solid line. So kejap ya, saya kena buat gini dulu. Lepas tu make sure sampai ke sana. Kejap dia patut sampai 20 tau. So ada yang saya salah label ke? Tak ada kan? 16, 17, 18, 5. Lepas itu ini adalah 11, 12. Okay, actually like maybe because my line is agak tebal ya. Baru nampak. Kalau buat line tu tak tebal baru nampak. Kalau tebal tadi habis semua disapu. Itulah dia. Sekejap, saya yang ini pun saya nak buat balik lah. Tapi yang tak tebal punya. Sekejap. Okay. Okay, settle. Ini saya betulkan je tau. Okay, so now label. Labelkan dia punya ketaksamaan 5x tambah 6y sama dengan 120. Letaklah atas sikit. Yang tak mengganggu graf. Gitu. So dah settle. Lepas itu jangan dilupakan yang last kali, arrow. So kalau arrow, awak nak tengok X ke awak nak tengok Y? Nak senang sebenarnya ikut X. X tentang kanan kiri. Kalau besar pergi kanan, kalau kecil pergi kiri. Tapi yang ini follow je arrow sebab dia X, lebih mudah. So dia akan memandang ke kiri. So this one will be facing here. Okay. Oops, sorry. Okay, so now dah settle semua line kita. Tengok dulu, ada apa-apa yang saya salah ke, atau mungkin tak sama dengan awak ke? Saya rasa yang ini tak ada masalah kot. Okay, cumanya saya nak awak check balik. Yang ini sepatutnya dia langgar 24 tau dekat X. Kalau pensel awak tebal, mungkin awak tersasar sikit. Tapi saya bagi tahu awak siap-siap, sepatutnya graf ni kalau guna pensel yang betul-betul tajam, dia akan land dekat 24. Okay. Lepas tu yang ini pula dia akan elok-elok langgar 20. Okay. Lepas tu shit lah, mana tempat yang dia semua arrow tu collect? Dia collect dekat sini, betul, dekat bawah ni. Semua ni menuju ke arah dia. So inilah yang awak kena lorek. So loreklah dia. Okay. So lorek. Dah settle. Itulah jawapan awak. Soalan MRSM ni bukannya soalan mudah-mudah. MRSM kan asrama, ada yang Bintara semua. Susahlah sikit. Tapi for me kan, okay, kalau tadi awak dah jawab soalan Melaka, agak-agak awak boleh tak jawab soalan ni, soalan SBP ke, soalan apa-apa lain nanti. Dia benda yang sama je diulang-ulang, betul? Just that you have to practice memenuhi protokol dia and mahirkan tangan you melukis graf. Betul? Itu sahaja. Lorek boleh pakai pen? Tak boleh. Kena pakai pensel juga. Semua lukisan, tak kisahlah awak nak tulis ke, awak nak ni ke apa, semua dekat muka surat kat sini, pensel. Okay, dah settle yang itu. Let's go to the last question before I end our class. So, dekat sini dia bagi tahu dekat kita soalan C. If 5 students registered for physics subject. So, sekarang ni, physics pasal Y ke X? Cuba tengok soalan. Physics cakap pasal Y. So, Y sama dengan 5. Boleh? So, Y sama dengan 5. State the range. Yang ini dia rare sikit. Range of students who are registered for mathematics. So X. Okay, tadi dia minta minimum maximum. Soalan juga boleh tanya benda ni. Ini rare, range. Okay, tapi something that you need to know kalau kita cakap tentang range. Range ni bahasa Melayu dia adalah julat. Okay, julat. Jawapan awak adalah antara apa sampai apa. Itu je. Antara apa sampai apa. But dia ada but dekat sini. Dia ada tetapi. Lepas dah siap kena padam ke arrow tu, boleh padam. Tak padam pun tak apa. Sebab tu saya kata arrow tu buat halus-halus. Kasih awak je nampak. Okay. So kalau dekat matematik nak tulis antara ni, dia ada cara dia sikit. Okay. Kenapa dia berkelip? Sekejap. Abah. Okay. Kalau dekat matematik, cara awak untuk tulis antara adalah sini, sini. Okay. Ini, Allahu Akbar. Ini je yang awak ya Allah, kejap. Okay. Ini je cara untuk awak tulis antara benda ni. Okay.
Lebih kecil sama dengan, lebih kecil sama dengan. Lepas tu tadi dia minta apa? Dia minta X kan? So X tu letak tengah. Itu je. So nombor kecil letak kiri, nombor besar letak kanan. That is how you tuliskan dia punya range. Okay, now sekarang dia kata Y sama dengan 5. Carilah dekat graf mana Y sama dengan 5. Y sama dengan 5. So kalau Y sama dengan 5, maknanya jangan lupa buat line putus-putus. Line putus-putus sampailah ke sana. Okay. Perasan tak dia langgar dekat dua tempat? Situ, situ. Lepas tu buat line putus-putus turun bawah. Okay. Gitu. So, yang ini line putus-putus ni, tengok saya dah explain dah tadi, tapi saya tunjuk balik. Line putus-putus, alamak, tak ada kat sini. Sekejap. Line putus-putus ni adalah markah. Jika garis Y sama dengan 5 dilukis dengan betul, beri P1. Y sama dengan 5 tu yang tadi tu. Markah. So, tolong jangan lepaskan benda ni tau. Okay. So, dah settle dekat situ. Oh, tu jawapan. Okay. So, now, kita nak baca benda ni. Ini 5. X sama dengan 5. Sana adalah X sama dengan 16. Okay. Cumanya, dekat sini, I nak you berhati-hati. Sebab dekat sini, dia adalah garis putus-putus. Kita kata apa kalau garis putus-putus ni? Dia kena lebih, betul tak? Garis putus-putus, dia kena lebih. Kalau lebih dengan sama dengan, baru line yang solid. So, maknanya 5 ni tak dikira. Maknanya 5 ni tak dikira. Kita akan kira nombor selepas 5. Iaitu nombor apa? Nombor bulat dia. Sebab sekarang ni kita berbincang tentang nombor orang. Orang untuk you kira ada ke 5.1, 5.2? Tak ada. Nak buat macam mana tu? Kerat tangan sebelah, letak jadi ke tangan ketiga, dapat lebih? Tak. So dia kena lebih daripada 5 sebab ini lebih daripada. Faham So instead of 5, you akan ambil 6. Logik? Logik. So maknanya jawapan awak nanti 18. Oh. Terima kasih. Sorry. Terima kasih. So, jadilah 6, 18. Okay, lebih daripada 5, 6. So, maknanya inilah jawapan awak. 6, 18. Inilah kita panggil sebagai julat. Kalau awak nak baca apa benda? X adalah antara 6 sampai 18. Gitu je. Dia ada lagi satu jawapan. Awak juga boleh tulis dia macam ni. 5. Tapi yang ini awak tulis dia macam ni. Sebab tadi kan dia less than je. Dia tak ada I back. X 18. Ini pun boleh. Tapi ini markah. Boleh dapat. Terima 5x18 beri P2. Dia dapat markah. Cumanya secara logiknya, kalau dia cakap macam ni, boleh tak dia jadi 5.1, 5.2, 5.3? Boleh. So ada ke bilangan orang yang masuk kelas matematik ni 5.3 orang? Tak ada, betul? So dia hanyalah dia adalah nombor bulat. That's why kita ambil 6. Kenapa tak ambil 15? Okay. Okay, I terang balik one last time. Okay, soalan ni minta range, julat. So kalau minta julat, jawapan kita antara nombor apa sampai nombor apa. Tapi kalau dekat matematik, kita tak tulis ayat. Kecuali dekat penaklukan logik, kita tulis equation macam ni. So cara kita untuk tulis antara adalah guna simbol ni. Kecil daripada, apa pun boleh ubah dia. Lepas tu nombor kecil, nombor besar. Ini format, okay? Ini hanyalah format dia sahaja. Okay, so itu yang awak perlu terima. Okay, lepas tu apa yang patut kita buat tadi adalah cari Y5 ni. So dia kata orang yang join fizik adalah 5. So X berapa? So kalau Y5, saya dah buat guna warna yellow. Dia ada intersect dekat sini, turun bawah X5, turun bawah X18. Cumanya kat 5 tadi tu tepat-tepat intersection dua line kan sir, solid and dash line kan. Cumanya dekat sini awak akan lebih consider line yang putus-putus. Okay, awak akan lebih consider line yang putus-putus sebab dia mengarah ke kanan. Okay, faham? Kalau ada line putus-putus, please take the line putus-putus one, because you cannot ambil the X5 sebab dia kata X lebih daripada 5. Putus-putus ni lebih daripada. So that's why jangan ambil 5. Nombor selepas 5 apa nombor bulat? Nombor 6. Ya, so inilah pemarkahan dia. Tengok ni. Gitu. So
Setakat itu boleh faham saya explainkan secara roughly-nya, sebab sebenarnya kita dah selesai dah. Alhamdulillah. Okay, so now saya buka kepada Q&A. Saya ambil masa 10 minit boleh?